Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada tuan-puan peserta modul. Terima kasih kerana memilih modul latihan ini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat pada tajuk laihan di skrin ini. Teroka mental kita. Bila sebut pasal mental, ramai orang terus terbayang perkara negatif, gila, stres atau tanjung rambutan. Tapi hari ini, kita bukan nak cakap pasal penyakit semata-mata. Kita nak bercakap pasal enjin yang menggerakkan hidup kita. Mental kita ini ibarat sistem operasi atau OS dalam telefon pintar anda. Kalau OS cantik, laju telefon tu. Kalau OS terhenti, telefon mahal pun tak guna. Jadi dalam modul ini, saya nak ajak anda semua menjadi juruteknik kepada diri sendiri. Kita nak bedah siasat, apa sebenarnya yang berlaku dalam kepala kita. Baik, kita mulakan dengan asas. Mental manusia ini sebenarnya kompleks, tapi ia boleh dipecahkan kepada 3 komponen utama yang saling berkait rapat. Kita panggil ini segitiga CBT. Pemikiran adalah pusat data. Bagaimana kita menilai atau mentafsir sesuatu situasi. Emosi pula adalah respons rasa. Apa yang kita rasa hasil dari tafsiran tadi? Tingkah laku pula adalah output atau tindakan fizikal kita. Ramai orang ingat emosi datang tiba-tiba. Tidak, emosi datang dari cara kita berfikir. Bayangkan situasi ini, anda sedang berjalan di koridor pejabat, lalu terserempak dengan kawan baik anda, si Ali. Anda angkat tangan, tapi Ali jalan terus tanpa pandang anda. Senario A, pemikiran negatif, di mana anda fikir, sombongnya Ali. Dia marah aku ke? Dia dah tak suka aku ni. Emosinya anda jadi sedih atau marah. Tingkah lakunya pula esok bila jumpa Ali, anda pula buat tak tahu atau masam muka. Senario B, pemikiran positif, rasional, di mana anda fikir, mungkin Ali tak perasan aku. Atau dia tengah pening fikir masalah kerja tu. Emosinya pula anda rasa tenang, neutral. Tingkah lakunya adalah anda hantar WhatsApp, bro, tadi nampak tergesa-gesa. Okey ke? Nampak tak? Situasinya sama, Ali tak tegur, tapi pemikiran yang berbeza mengubah emosi dan tingkah laku anda sepenuhnya. Sekarang, mari kita lihat gaya mental kita. Setiap orang ada gaya dominan. Tiada yang salah, tiada yang betul, tapi kita kena kenal kita jenis yang mana. Pertama, gaya analitikal. Orang macam ni, kawan baik dia adalah data. Dia fokus pada logik, fakta dan bukti. Dia takkan buat keputusan terburu-buru. Dia suka bedah siasat secara kritikal. Contohnya, nak beli telefon baru. Orang analitikal ni, dia takkan beli sebab telefon tu cantik je. Dia akan buka Google, bandingkan spesifikasi, tengok RAM berapa, bateri tahan berapa jam, baca 10 review berbeza. Dah puas hati dengan data, baru dia beli. Ini bagus untuk kurangkan risiko kesilapan. Kedua, gaya kreatif. Ini golongan out of the box. Dia melihat masalah bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang inovasi. Dia fleksibel dan imaginatif. Contoh di tempat kerja, tiba-tiba sistem komputer down. Orang lain mungkin dah panik atau duduk diam tunggu it. Orang gaya kreatif, dia akan cari jalan manual sementara, atau dia cipta borang ringkas guna kertas supaya kerja jalan terus. Dia nampak jalan di mana orang lain nampak dinding. Ketiga, gaya emosi. Jangan salah faham, ini bukan bermaksud dia cengeng atau pemarah. Ini bermaksud kompas dia adalah empati. Dia sangat memahami perasaan orang lain dan buat keputusan guna hati. Katakan ada staf bawahan buat salah. Orang analitikal mungkin terus keluarkan surat tunjuk sebab ikut SOP. Tapi ketua yang gaya emosi, dia akan panggil dulu, tanya, awak ada masalah keluarga ke? Kenapa prestasi merosot? Dia utamakan hubungan manusia dan keharmonian pasukan. Keempat, gaya praktikal. Ini geng, just do it. Dia fokus penyelesaian cepat. Dia tak suka teori panjang berjela, dia nak hasil nyata. Contoh mudah, paip air di pantry bocor. Orang analitikal mungkin kaji kenapa paip tu bocor, karat ke, tekanan air kuat ke. Orang praktikal, dia ambil pita pelekat, dia balut dulu janji air tak memancut, lepas tu dia panggil tukang. Yang penting masalah selesai sekarang.
Kelima, gaya reflektif. Ini pemikir mendalam. Dia suka merenung pengalaman lalu sebelum bertindak. Dia sangat berhati-hati dan belajar dari kesilapan. Kalau projek gagal, orang reflektif takkan terus lompat ke projek baru. Dia akan duduk, buat postmortem. Apa silap aku semalam? Apa yang boleh diperbaiki? Dia bergerak perlahan, tapi langkahnya sangat cermat. Tuan-tuan, cuba tanya diri sendiri sekarang. Anda yang mana? Biasanya kita ada campuran, tapi pasti ada satu yang paling kuat. Jadi, bila kita dah kenal gaya kita, macam mana rupa mental yang sihat? Mental sihat bukan bermaksud kita sentiasa gembira 24 jam. Itu tak normal. Mental sihat bermaksud kita berfungsi. Lihat 4 poin di skrin, mengurus tekanan harian di mana bila stres kerja bertimbun, anda tak meletup. Anda tahu bila perlu tarik nafas, bila perlu minta tolong. Hubungan sosial baik seperti contohnya anda boleh bergaul, tak mengasingkan diri dan tak cari gaduh dengan semua orang. Keputusan dengan yakin di mana anda tak ragu-ragu melampau. Anda buat pilihan dan anda tanggungjawab. Rasa puas hati dan tujuan hidup bila bangun pagi, anda tahu kenapa anda datang kerja. Bukan sekadar terpaksa, tapi ada matlamat nak capai. Namun, kita manusia biasa. Ada masanya, enjin kita rosak. Kita perlu peka dengan lampu amaran pada papan pemuka diri kita atau kawan-kawan kita. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Pertama, perubahan mood secara mendadak. Sekejap gelak, sekejap mengamuk tanpa sebab munasabah. Ini bukan sekadar mood swing biasa. Kedua, hilang minat di mana dulu kawan kita ni kaki bola, pantang ajak futsal mesti on. Tiba-tiba, dia tolak semua ajakan, duduk bilik je. Ini tanda besar. Ketiga, tidur dan makan seseorang. Seperti contohnya, makan terlalu banyak atau tak makan langsung. Tak boleh tidur atau tidur tak nak bangun. Keemat, cemas, murung di mana kita rasa berdebar tak tentu pasal, rasa dunia gelap, rasa tak ada harapan. Tuan-tuan, jika anda nampak kawan sekerja ada ciri ini, jangan cop dia mengada-ngada atau lemah iman. Itu adalah tanda kimia dalam otak sedang tidak stabil. Mereka perlukan sokongan, bukan penghakiman. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, meneroka mental kita adalah satu perjalanan seumur hidup. Gunakanlah kekuatan gaya berfikir anda, sama ada anda seorang yang analitikal, kreatif, atau praktikal untuk kebaikan diri dan kehidupan. Jika anda rasa berat, ingatlah segitiga tadi. Ubah cara fikir untuk ubah emosi. Dan jika nampak tanda-tanda gangguan, dapatkanlah bantuan profesional dari pegawai psikologi kami dari unit pengurusan psikologi kita di penjara Sungai Buloh. Mencari bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jaga diri, jaga mental, jaga kawan sebelah. Sekian, terima kasih.